Aisyah sebenarnya terkejut juga. Bag tak boleh harap ni selaku-lakunya tu tak. I have sold over 100 units of this bag, this colour tau. Walaupun Aisyah bagi tahu tak boleh harap ni kan, orang tetap suka sebab orang cakap cantik betul bila pakai. So Aisyah dekatkan sikit. So yang ini ialah turn lock crossbody. Yang ni belah atas ni colour walnut, belah bawah colour khaki. So coated canvas. Lepas tu dia turn lock sini. Ni belah belakang dia tak ada pocket. Untuk dia punya chain strap drop dia, panjang dia lebih kurang 42 inci, colour gold, bukan gold sebenar. Lepas tu detachable tau. Ni tak boleh adjust. However, you have the option to buy the local brand punya chain clipper to make it shorter. So, yang ini kan, dia punya clasp dia agak besar, so boleh pakai dekat bag lain, bukan saja dekat bag ni. Untuk trim keliling ni, pakai smooth leather. So, Aisyah bukakan telok yang ni. Ni belah dalam dia. Kocik botol. Besar tapak tangan gitu je. Dalam ni pakai microfiber fabric. Untuk belah dalam ni kan, nak masuk phone memang tak boleh harap. Tapi kalau tak kat holder, lepas tu nak masuk kunci kereta, bila macam hari yang tak ada arah tuju, nak pergi mana-mana tu kan, boleh lah. Kalau macam ada tujuan hidup hari tu, agak susah sikit lah, agak keperitan hidup bila pakai bag ni. Ni rupa dia bila pakai crossbody. For your reference, tinggi Aisyah 161 cm. For this one, harga dia RM499 sebelum voucher. You guys jangan risau kalau beli dengan US Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below dan jangan lupa tekan button follow.